tak tahu nak buat apa, kita pasang cover. Sesi pasang cover. Hampa tengok ni, pecah ni perba punya ni. Masa beli motor dulu ni. Itu ada tumbang tu ni. Ni pun kita order lain. Yang ni kita siap pasang dah semua ni. Tu. Siap pasang dia punya ini apa semua. Hampa tengok bucik. Dia tiru Bami. Dia pergi beli fork lain. Dia tak tahu kata solid yang kita pilih tu. Tu. Dia BJ tak pergi pakai. Solid tu. Yang puas mari ni, arm ni, dia tukar dah ni. Dia pakai yang Leo punya. Lepas tu dia tukar balik pakai standard. Dia bubuh siap pasang dah semua. Dia bubuh balik standard sebab apa? Sebab sini nampak solid tak solid. Nampak? Solid tak solid. Dia nak tiru Bami, dia nak fight punya. Memang tak boleh fight lah. Kita tengok sama ada motor ni power ataupun motor ni power. Daripada segi make up kalau make up Bami nak rasa ni. Power buat ni. Sebab kita tengok poket pun kita tahu dah. Kita tengok poket pun tahu dah. Buat 2 biji motor tapi berselerok macam 20 biji motor. Bomnya lah. Kereta sampai letak kat luar macam 10 biji motor nak masuk. Dia punya semangat tu lain macam sampai berselerok 2 biji motor ni, berselerok sampai jadi macam 100 biji motor. Gila macam buka kilang. Lama tak rasa berselerok macam ni. Dulu kalau teman-teman berubah dulu, kita rasa baik-baik macam ni kan. Nak duk jadi macam ni bertahun sekali je. Okey kan. Baru orang kata asur. Tuh, Mama tengok. Lah ni Jojo dah buat COD. Banyak lebih COD ke saya? Toke besar pun kita seorang. Tak lahap pergi kedai dia hati dah. Banyak kali ulang-alik bagi dia pula mah. Tu dia, adik Adli. Esok hampa boleh main wild festival tapi saya abang lah idola je. Esok satu. Jumaat satu. Oh, Jumaat tak pi. Oh, sebab kita memang tak pi, sebab kita kena macam tubah tu. Satu kita ada orang panggil apa? Majlis tahlil. Majlis tahlil kesyukuran. Anak Bami nak menikah. Ya, betul tu bang dah. Baik. Jojo orang bening apa? Motor ni punya pukulan lama mana orang buat benda ni. Gila. Sebab dia ketat. Dia jangan sangkut break dia ni. Semua pijak-pijak sangat.
So finally motor kita dah siap guys. Dah semua kiranya complete. Ada lah sikit-sikit glove apa tu, glove throttle tu, lepas tu caution, lepas tu mod plate. Itu sajalah yang tak buat lagi. Yang lain alhamdulillah semua so far so good. Brake makan elok. Tadi kita pitih dah naik. Memang alhamdulillah okey lah. Hampa nak tengok tak? Nak tengok kena tunggu esok. Esok kita baru membalas dengan cinematic. Lalu ni kita nak kemah-kemah dulu. Yang berselerok tahun ni nak kemah-kemah wujud cantik dulu. Lepas pada tu esok kita membalas dengan cinematic. Jadi kawasan-kawasan sini lah kita nak kemah dulu. Boleh tengok tu. Ni camuk ni kan, dengan plastik-plastik apa semua ni. Kemah semua ni, lepas pada tu baru kita luncur. Motor kita dah siap dah guys. Hari ni hari Sabtu bersamaan dengan 27 September. Sekejap kami nak pergi Kubang Menarong. Kemarin hari Jumaat kami tak ada nak buat video. Membalas dengan cinematic memang tak ada nak. So bangun pagi-pagi pukul 7.30 pagi ni, kita nak buat video ni. Kita nak membalas dengan cinematic motor 15 Shazwan Fahmi. Kita nak tengok warna ni. Memang warna berlainan lah. Apa kena tengok lagi. Kita membalas cinematic. Sekejap kita nak pergi Kubang Menarong dalam pukul 2, pukul 3 macam tu lah. Taklah panas sangat. Kita daripada SP nak pergi ke sana berapa minit lah, 20 minit lah. Silap tak sampai, dekat lah. Tapi orang kata apa, ambil suasana. Sebab Bami dah lama dah tak pergi. Rasanya 2 tahun lepas kot lah pergi. Ataupun 3 tahun lepas Bami pergi. Bami tak ingat dah. Sekejap kita nak pergi, kita buat vlog juga. Satu lagi Bami nak beritahu, motor ni ada 2 select. Satu logo Yamaha tu, depan belakang dekat cover tu. Satu Bami tak beli, lupa. Yang lagi satu kulit enjin. Kulit enjin tak ada lah. Macam Bami kata raju sebelum ni Bami nak cat apa semua. So kita tak ada masa. Bami rasa Bami nak beli yang apa kulit enjin FZ tu, kiri kanan tu, yang logo tu balik pasang. Tanpa kita membuang masa, tanpa kita melengahkan masa, jom kita membalas dengan cinematic. Bye.
So hampa dah tengok dah kan tadi ya. Macam tu lah hasil dia. Hasil kita buat warna purple. Kita berkonsepkan dengan iBalm. Macam NVX kita buat warna pink. Pink nak purple lah. Dia macam tu lah nak konsepkan iBalm lah. Sebab iBalm ni dia ada dua. Satu warna purple, satu warna pink. So dia matching kan ni. Warna 15 campur dengan NVX. Bila gabung dia jadi iBalm. Terima kasih pada yang tengok ni. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan. Dekat friend-friend. Dekat new suggestion friend. Grup WhatsApp jual gorgon. Grup WhatsApp jual tenggiling. Jangan lupa share belakang. Tolong share habis no? So guys, itu saja pada video kali ni. InsyaAllah kita tengok pula apa pula lepas ni kita nak buat. Mungkin ada next project pula kan. Yang penting kita ada gaya guys. Pergi mampu dengan mulut orang. Sebab motor Bami ada set merah kiri kanan. Ini kali lah guys. Nama plate pun nama plate sanda. Depan ada kecil sikit. Belakang standard. Macam Bami kita sebelum ni kita buat spek apa-apa. Sekali kita nak luncur ke Bam dah. So hampa boleh tengok lepas ni hampa boleh tengok video ke Bam pula. Kita attack ke Bam. Tapi pi tak ramai pun. Bami tak apa pun. Macam dulu sebelum ni Bami buat kan. Tunggu dekat sini tak ada. Bami pi hanya berapa orang? 5 orang dah orang lagi. 5-6 biji motor lah kami. So guys, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.